Bolehkah baca bismillah sebelum wuduk jika berwuduk dalam bilik air yang bersekali dengan tandas? Baik, dia masuk berwuduk dalam tandas, boleh tak baca bismillah? Dengar baik-baik, berwuduk dalam tandas ini adalah harus. Yang haram ialah berwuduk dalam mangkuk tandas. Jadi bila dibenarkan berwuduk dalam tandas, wuduk sahaja, tidak dibenarkan zikrullah. Nabi nak masuk tandas, pada tangan Nabi ada cincin bertulis Muhammad Rasulullah. Nah, dalam kitab hadis Nabi tanggalkan cincin itu, tak masuk dalam tandas, tempat buang air. Nampak? Dia letakkan di luar, memuliakan. Okey? Satu hari pula Nabi sedang buang air, seorang laki-laki bersalam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi tak jawab. Selesai daripada buang air, baru Nabi jawab, "Waalaikumsalam." Nampak? Jadi faham sini ulama istinbat hukum, ketika sedang buang air, ketika berada tempat dalam tandas, maka tak elok kita sebut nama-nama yang mulia, berzikir, baca Quran, selawat dan sebagainya. Okey? Jadi kalau kita nak baca bismillah, nak masuk tandas, baca di luar tandas. Okey? Sampai pintu tandas, bismillahirrahmanirrahim, atau paling kurang kata ulama, bismillah. Okey? Paling kurang bismillah. Nampak? Dah buka pintu tandas, boleh lagi baca. Jangan langkah ke dalam. Tandas dah buka pintu, belum melangkah, boleh lagi bismillah, kerana masih dikira di luar. Masuk di dalam dilarang bismillah. Dua pendapat. Pendapat pertama makruh, pendapat kedua haram. Dan kenapa nak baca bismillah sebelum masuk tandas? Itu kelebihan dia. Siapa yang baca bismillah ketika masuk jamban, bila dia masuk dalam, dia buka seluar, jin tak nampak kemaluan, jin tak nampak aurat dia. Itu kelebihan. Satruma baina a'yunil jin wa arati bini adam qauluhu bismillah ainda dukhulil khalaiq au kama qala. Nabi kata yang menjadi dinding tak nampaknya jin kepada aurat manusia di dalam jamban ialah dia baca bismillah. Nampak?